Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dalam pukul 4 lebih, so kita nak buat nasi goreng. So sebab semalam, sebelum tu, hari ni adalah hari ke-10 sahur. So ni nasi yang kita masak semalam. Sebab waktu berbuka, kita makan juadah dekat Pasar Ramadan. So jadinya, sahur ni saya kena bangun awal. Kena gorengkan nasi. So hari ni kita nak buat nasi goreng daging. Sebab kita ada lebihan daging yang kita buat sup dengan daging masak bumbu tu, kita ada lebihan. So kita akan buat nasi goreng lah. Okay, first step. Sorry, agak ngantuk sikit pagi ni. Okay, so kita nak racik bahan. Okay, first kita perlukan 3 bahan utama je. Kita perlukan cili. Okay, kita perlukan cili. Dan kita perlukan bawang putih dan juga bawang besar. Jadi dia agak simple je lah, mudah. So kita pun tak nak complicated sebab pagi-pagi. Okay. So kita akan keluarkan cili dulu. Okay, cili. Kita nak bagi pedas sikit. Korang ambil sebanyak ni lah. Okay, tu cili. Dan bawang putih. Ni saya beli yang dah siap kupas. Okay, bawang putih. Dan bawang besar sebiji. Saya kopik sendiri. Okay, dan ikan bilis sikit. Simple je. Itu je bahan dia. So kita akan racik dulu. So then kita akan start memasak. Okay, kita dah habis prep lah. Simple je. Saya cuma racik-racik je. Bawang, cili dan sebagainya lah. So kita cuma racik-racik je. Dan ikan bilis ni kita rendam. Okay, sekarang kita nak tengok kita punya daging. Ni daging saya dah tor dah. Baru je tor. Tadi saya bangun pukul 4, saya tor. Tak boleh lama-lama, nanti rosak. So, kita keluarkan daging kita. Okey lagi. Okey, alhamdulillah. Daging dah okey. Basuh sekejap. Okey, dan kita juga ada daging masak bumbu sikit. So kita akan start memasak. So, kalau tak habis makanan berbuka tu jangan buang, bazir je. So, better jangan buang. Okey, kejap ya. Jom kita start memasak. Okay, let's go. Jom start masak. Okay, first macam biasa, kita akan panaskan minyak. Dan masukkan minyak masak. Okay, minyak kena lebih sikit sebab nak buat nasi goreng kan. Okay, so next step. Kita akan gorengkan ikan bilis kita. Tadi kita ada rendam kejap, kita akan gorengkan ikan bilis ni. Sementara nak tunggu minyak panas tu, apa lagi? Ambil nasi, kita akan racik-racik lah. Jadi nanti senang nasinya. Nasi ni kalau bagus dia nasi semalaman. Jadi dia taklah panas sangat, tak lembik. Ni 3 orang makan. Kita masak dalam 2 pot, 1 pot setengah.
Tahulah, sekarang pukul 5. Harap-harap siap lah 5.30. Malas nak rekod video pagi-pagi ni. Aku tak sempat. Tak apa. Sempat. Sekejap sementara tu, saya racik sikit lagi bawang ni. Macam besar sangat pula macam gajah. Okay. Korang kalau sahur korang makan apa? Saya kadang-kadang makan malam je. Cuma semalam kan. Semalam masa balik kerja tengok Mois tak masak lagi. Itu maksudnya dia nak cuti rehat lah. Tapi sebenarnya untuk hari ni, weekend ni sebenarnya saya akan take over dapur. Saya yang akan masak lah. Okay. Jadi minyak dah panas. Kita akan gorengkan kita punya ikan bilis lah. Bismillah. Okay, next. Saya tak nak pun dia garing. Kita tak nak garing-garing. Masukkan terus bahan-bahan kita. Bawang kita masukkan. Nasi goreng ni, kalau bawang dia awak pandai masak, sampai ke haruman, wangi, caramel, dia sedap sebenarnya. So penting untuk kita masak bawang dengan betul. Tapi sebenarnya semua orang pun pandai kan masak nasi goreng. Simple je. Okay. Dan apa yang kena buat? Macam biasa. Dia kalau masak sahur ni, senang boleh rasa. Tapi masak kena rasa tu, bolehlah rasa-rasa. Bahan dia simple je. Dia tak nak complicated sangat. Kita nak simple je. Slow je masak alon-alon. Sebenarnya pada hari tu kita orang masak sup daging. Jadi ada lebihan. Kita orang pun tak tahu nak buat apa. Jadi kita orang bekukan. So hari ni rezeki dia kita masak nasi goreng. Okay. Jadi kalau tak nak penat, awak boleh prep malam-malam. Malam-malam tu prep. Lepas tu senanglah nak masak. Resepi ni basic je lah. Okay, next kita akan masukkan garam. Okay, garam ni awak kena adjust lah. Kalau 3 orang makan, kalau nasi goreng. Kalau letak satu ni, rasa dia biasa-biasa je. Kalau letak 1.5 sikit, dia Alhamdulillah, insyaAllah cukup. Itu kalau awak tak rasa lah. Kalau awak nak rasa-rasa, tak ada masalah. Okay, perasa, saya letak perasa ni je. Letak je satu cukup lah. Rasa sebab dah ada garam, tak rasa. Sama je. Okay. So, kita tengok bawang ni dah cantik lah. Masak ni. Okay. Telurkan api, kita tak nak dia hangus. Next, kita akan masukkan daging kita. Masukkan daging. Saya rasa saya pakai satu cukup. Daging belengas ni saya rasa saya akan simpan lagi satu daging. Sebabnya macam dah cukup. Yang ni next time lah saya masak. Saya ingat tak cukup. Biasalah pagi-pagi otak kita loading. Dah cukup ni. Okay. Sebab dia daging tu ada air sikit. Nampak dia keluar air. Tak apa. Saya akan tumis sampai dia kering sikit. Tak ada masalah kalau awak nak hilangkan air dia. Ambil sebiji telur.
Basuh dulu. Dan kita akan pecahkan. So basic je lah. Dia akan bagi telur tu akan pekatkan sikit lah. Okay, gaul. Nampak dia dah pekat sikit sebab ada telur. Biar kejap sampai dia kering sikit. Kita tak nak basah-basah. Bila buat bumbu ni, jangan basah-basah. Nanti nasi dia jadi lembab. Okay, bila dah kering macam itu, kita akan masukkan nasi kita. Ini seorang makan, 2 orang makan, 3 orang makan, seorang nak tambah lagi, 2 orang nak tambah lagi, 3 orang nak tambah lagi. Banyak betul. Beras jati Faiza ni, dia kembang, berasnya kembang. Kecilkan api. Okay. Cakap pasal beras, korang dah bayar zakat belum? Jangan lupa bayar zakat fitrah. Kalau kat Selangor ada 3 rate. Maksudnya RM10. Jadi berapa? 18? 20 24. Rasanya lah. Semalam nak bayar. Tapi tak ada cash. Masa nak bayar pakai online tu, line tak kuat. InsyaAllah nanti kita cari amil-amil yang berdekatan. Dia sebenarnya afdol yang bayar dekat area kawasan rumah tinggal lah. Jadinya kita dapat membantu kawasan sekitar kita lah. Tapi tak kisah pun orang bayar kat mana. Nak bayar online pun boleh. Okey. Sentiasa gaul. Dan kita tak nak nasi tu ketul-ketul tau. Kalau ketul-ketul tu nanti rasa dia tak sekata. Jadi apa yang boleh kita buat? Gunakan 2 sendok. Dan lenyek-lenyek kan. Sebab tu nasi tu kena betul-betul nasi semalaman ke, masuk peti ais ke. Sebab bila korang lenyek-lenyek kan, insyaAllah dia tak akan pecah. InsyaAllah sedap. Bagi siapa kata tadi cili banyak sangat ni, pedas tak, cili hijau tu memang dia jenis tak pedas. Sebab tu saya letak banyak. Okay, bagi dia sekata. Sekata gaul. Dia sentiasa gaul lah. Kita tak nak dia bergerak. Okay. Alhamdulillah. Dah jadi dah nasi goreng kita. So, kita akan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap sedap. So, kita akan makan dulu. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Dia kenapa sedap? Sebab aroma daging tu masuk tau. Sebab hari biasa, nak dapat daging payah. Selalunya habislah hari biasa. Bulan Ramadan, ada ekstra. Bagi siapa yang tengok video-video lepas, daging kotak je. Tapi insyaAllah sedap. Okay, itu je. Kita buat close up sikit. Dan kita akan tamatkannya. Okay, itu je. Jumpa lagi. Selamat mencuba. Assalamualaikum.